Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kita kembali dalam podcast Nadi Malaysia, segmen Nadi Isukan, episod 12. Tajuk kita pada kali ini adalah Ekosistem E-Sport Johor dari komuniti ke pentas dunia. Bagi berbicara berkenaan tajuk kita pada hari ini, bersama saya adalah Encik Muhammad Syahril Nizam Omar atau lebih dikenali sebagai Faril, sebagai Presiden Persatuan Sukan Elektronik Negeri Johor, dan juga ditemani oleh sahabatnya Encik Azrul Shah Razi Sazali atau nama glamour dia KS, selaku Perunding Penjenamaan dan Korporat Persatuan Sukan Elektronik Negeri Johor. Selamat datang tuan-tuan. Terima kasih. Terima kasih kerana berjemput. Okay. Saya ingatkan tadi dia nak buat pengumuman raya. Raya lagi seminggu untuk penonton semua. Ketika rakaman ni kami sedang berada dalam bulan Ramadan dan hampir-hampir ke bulan Syawal. Okey, sebelum kita borak-borak tajuk kita pasal bagaimana e-sport Johor dari komuniti nak ke antarabangsa ni kan, kita kenal dulu dengan kita punya tetamu. Mungkin daripada Cik Faril dulu. Okey, Assalamualaikum, selamat sejahtera. Nama saya Faril Omar lah. Ya, lebih dikenali dengan nama tu sebab industri dengan daripada komuniti pun lebih mengenali saya dengan nama Faril Omar lah. Okey, saya merupakan Presiden Persatuan Sukan Elektronik Negeri Johor daripada tahun 2021 lah. Okey lah. Sebelum ni saya SU. Okey. Sekarang saya Presiden. Itu sajalah untuk pengenalan diri. Okay. Dia mula terlibat dalam e-sport ni macam mana? Adakah tiba-tiba? Tak. Saya start memula dengan e-sport ni tahun 2017 dengan Presiden lama masa tu sebab saya banyak bekerja dengan youth waktu tu. Dengan belia sebab saya dulu pun adalah salah seorang daripada community member untuk Iskandar Malaysia Youth Community. Okay. So waktu tu and then dia ajak saya untuk join dalam e-sport sebab waktu tu saya nak lebih kepada nak membantu sajalah untuk komuniti kan. Kalau saya nampak benda ni lebih kepada perlibatan belia. Okay. Jadi bila dah join tu, saya lebih kenali pasal e-sport. Saya tengok banyak dia punya potensi tu terlalu tinggi sebenarnya untuk golongan-golongan belia ni. Tapi yang paling penting tu dia kena ada direction. Habis standard lah setiap benda yang kita join ni, yang paling penting kita ada matlamat. Kita bukan join sekadar suka-suka ataupun ikut orang je lah. Sebab orang yang ada matlamat ni sajalah yang boleh kekal lah sebenarnya. Orang yang ada matlamat yang kekal Yang tak ada matlamat? Yang tak ada matlamat ni biasa dia orang cakap dia macam trend tau. Bila habis trend hilang. Sebab apa yang kita cuba nak wujudkan ni bukan trend. Kita cuba wujudkan adalah satu budaya. Dan bila budaya ni ada, dia akan jadi ikutan lah. Trend memang orang ikut tapi ada timing dia. Ada tempo luput dia. Tempo luput dia, okey. Kemudian dengan Tuan KS pula bercerita sikit. Okey, nama saya Azrul Syarazi. Saya ataupun lebih dikenali sebagai KS. Mungkin akan ada soalan daripada hol tanya. Mana datang KS tu? Nanti kita sembang yang tu. Okey. Okay. Saya dalam e-sport Johor, jadi TEA selaku perunding untuk penjenamaan dan korporat. Marketing kan? Dia lebih kurang marketing tapi kita sebenarnya lebih besar. Lebih besar sebab biasanya orang bila tengok penjenamaan dan korporat dia orang okey, ini cari sponsor. Tapi sebenarnya ini yang kelebihan e-sport. Sebenarnya dia macam jawatan saya ni adalah satu jawatan yang mungkin sedikit lain daripada jawatan lain yang sedia ada dalam sukan-sukan lain. Mungkin tak nampak. Mereka ada, cuma tak berapa nampak jawatan ni. Cuma saya di Negeri Johor ni saya bertuah. Sebab persatuan selalu bawa saya ke depan. So tak adalah rasa macam belakang tabir sangat. Okay. Jadi apa sebenarnya tugas sebenarnya kata-kata tadi yang orang tak nampak sebenarnya? Okey, untuk saya selaku perunding untuk penjenamaan dan korporat ni, saya punya tugas antara saya membantu persatuan daripada segi branding, macam mana untuk orang kenal persatuan. Betul lagi satu penampilan. Penampilan tu bukan sekadar persatuan, saya juga adalah memberi nasihat kepada wakil-wakil negeri Johor, meskipun player. Untuk player e-sport ni dia punya sasiah dia macam mana, dia punya pemakaian dia, etika dia ketika pergi menyertai kejohanan, dan saya kata langsung kita akan bantu jugalah kepada player macam mana nak bercakap dengan orang. Dari segi PR. Okey. Ya, betul.
Alright. So kita bulat balik pasal nama. Okey, nama. Okay. Kita cepat dulu. Cepat pun nama kalau ikutkan nama betul Syahrir Omar. Tiba-tiba Faril. Sebenarnya nama Faril ni saya dulu seorang penulis. Tulis apa tu? Zaman Lagu? indie dulu. Tak lagu. Saya tulis buku dulu. Tulis buku. Dulu kita orang daripada indie punya scene. Saya buat buku, saya buat zine. Tu zaman 2010, 2009, 2008, daripada 2008 lah. Lama waktu tu lah. Jadi saya dah bekerja sama dengan belia ni memang daripada zaman dulu lah. Sekarang ni muda lagi. Muda ujung-ujung. So nama Faril tu adalah nama pena saya sebenarnya. Nama pena. Alright. Okay. Kes. Okey, saya lain sikit. Bukan kau sekejap kan? Bukan. Ramai orang cakap macam tu, tapi tak. Bukan, okay. Okay. Saya sebelum ni saya terlibat dengan indie punya scene juga. Tapi KS tu sebenarnya datang daripada game. Saya pemain Dota dulu. Okay. Game Dota antara favorite hero saya adalah Draw Ranger. Kalau yang main Dota dia tahu. Okay, saya tak tahu. Dia memanah. Dia memanah. So, saya ni agak, kalau dalam game tu karakter tu nyawa dia tak banyak. Okay. So, saya akan ambil yang hujung-hujung je. So, saya KS tu adalah key steal dalam Dota. Kill steal? Mencuri. Oh. Dia key tu dia curi. Orang lain yang bedok, kita ambil. Dia ambil. Kita ambil. Dapat kill. Saya yang dapat kill. So, daripada situ yang jadi key steal tu memang bagi. Kau ni memang KS lah. Dari situ kita terus melekat nama KS tu. Okay, faham. Maksudnya daripada game lah. Daripada game. Okay. Dota, so saya tak sempat main Dota. Saya dulu main Counter Strike pun sikit-sikit lah. Sebab saya so saya dulu nak dapat komputer pun susah. Sebelum mereka pergi kafe. Lepas tu waktu sekolah tu pun belajar tu pun komputer pun terhad. Sekolah kan nak pinjam nak pakai pun berebut dengan budak. Yalah. Lepas tu universiti pun nak pergi main komputer pun waktu tu gaming pun kurang lagi. So saya memang kalau game Dota semua saya memang kurang lah. That's why kalau cerita pasal game ni saya tahu tetapi saya tidak mahir lah. Okay. Sebab saya pun asal dulu dari belia juga. Jadi program-program macam ni lah. Macam program ni kita buat ni pun lebih kepada awareness kepada belia-belia, kepada parent sekolah bahawa program-program ni yang menggerakkan ni adalah orang-orang yang berpengalaman. Macam tu Cik Faril kan. Ada belia, nak membangunkan belia sendiri. Now kita cerita pasal e-sport di Johor pula. Okay. Macam mana keadaan e-sport di Johor pada ketika ini dan bagaimana persatuan berperanan untuk memastikan e-sport itu bukanlah seperti dulu orang kata e-sport itu merupakan satu benda-benda negatif yang membuang masa, yang mengakibatkan pelajar-pelajar ketinggalan dalam perjalanan sebabkan fokus main game, masa terabai kan. So mungkin Cik Faril bercerita sikit pembangunan e-sport di Johor. Okay. So kita dekat Persatuan Negeri dekat Johor, fokus utama kita memang adalah pembangunan ekosistem sukan elektronik ini sendirilah. Jadi bila kita cakap pasal pembangunan, antara fokus utama kita ni ada lebih kepada pendidikan dan juga kesedaran. Jadi kita mulakan waktu tu 2021 dengan JDTA Open Day. Kita buat dekat Century Garden waktu tu. Kita invite sekolah dengan parents juga pada waktu tu. Kita bagi penerangan tentang awareness pasal e-sport ni. Jadi sebab kalau ni ikutkan kebanyakan parents akan tahu bila kita sebut pasal e-sport ni automatic it's gaming. Kan kita akan sibuk main game saja kan. Jadi kita nak dedahkan kepada parents ni dan juga kepada player-player yang nak jadi gamer ni kan. Game e-sport ni bukan sekadar kepada game saja. Dia luas, dia adalah satu industri yang luas. Jadi antara benda yang kita buat pada 2021 waktu tu, kita bagi penerangan pasal Nasdaq, dan kita bagi penerangan pasal laluan kerjaya, dan kita pasal etika dan juga tingkah laku waktu tu. Sebab benda tu adalah benda yang sangat penting pada saya. Sebab kita nampak dalam gaming ni dia punya toxicity tu ada. Jadi benda ni kita tak boleh nak halang, bukan tak boleh nak halang. Kita cuba untuk membendung lah seberapa boleh yang kita mampu. Jadi kemudian kita buat beberapa program lain dengan sekolah. Kita buat Edu Tour.
Kita buat edu tour, ada 2 edition, school edition dengan campus edition. Start daripada 2022 dan tahun lepas pun ada. Kita buat beberapa sekolah lah. Kita nak masuk sekolah waktu tu pun bukan benda mudah jugalah. Kan kita jumpa dengan guru dan kita dapat feedback daripada parents dengan PIBG kan. Kita cakap dengan bagi penerangan pasal diorang pasal e-sport ni, cabang-cabang kejaya dalam e-sport, and then kita terangkan pasal bahayanya e-sport ni sendiri, apa kelebihan, apa kekurangan. Kita share macam contoh mata kan, berapa lama dia punya screen time yang sepatut ada kan. Dia punya standard kita ikutkan dalam e-sport medical, kalau tak silap saya adalah 20-20-20. Masuk 20-20-20 tu adalah 20 minit, kemudian kita pandang something yang jauh, dalam jarak dia dalam lebih kurang dalam 20 meter. Dia tak salah 20 meter kan, and then selama 20 saat. Tu untuk rehat lah, untuk tak nak bagi mata strain. And then kita share pasal laluan kejaya. Kita bawakan professional player, professional caster kan. Dekat Johor kita buat banyak program. Tahun lepas memang kita buat banyak program. Daripada 2023 dengan 2024 lah, kita buat talent regeneration. Kita buat yang edu tour tu, apa benda lagi kita buat, bootcamp. Bootcamp, game based learning bootcamp, itu pun best. Game based learning bootcamp ni sangat-sangat menarik sebab dia memang fokuskan kepada satu game lah. Jadi waktu tu kita masuk sekolah Tasik Utara. Banyaklah sekolah. Ada. Dia bila terlalu banyak sekolah ni kita agak confused sikit lah. Tapi benda yang kita tengok, dia punya feedback tu, bila kita panggil pro player, ajar tips macam mana nak main game tu kan. Jadi budak-budak pun macam and then lepas habis tu kita buat mini show, mini tournament antara diorang, untuk diorang applykan apa yang diorang belajar tu. Jadi benda tu fokus, dan cikgu-cikgu pun cakap kalaulah dekat kelas diorang boleh bagi tumpuan yang sama kan, adalah satu yang bagus. Dan kita cakap itulah apa yang kita cuba nak terapkan, di mana bila nanti kan adanya co-curriculum dalam sekolah, dalam e-sport nanti, antara syarat-syarat yang kita bagi dekat cikgu, budak-budak ni tak boleh ketinggalan dalam pelajaran. Mungkin dia orang boleh join club e-sport di sekolah, tetapi bila nak wakil sekolah tu untuk pertandingan, kalau dia orang punya result dia tak berapa okey, kita letakkan minimum C semua subjek. Minimum C. Kena lulus, tak boleh salah satu tak lepas. Kalau dia ambil 8 ke 10, minimum semua kena ada C. Jadi mungkin dia boleh main, boleh dengar sebahagian daripada kelas-kelas yang ada daripada segi teknikal ke, daripada segi kelas-kelas penambahbaikan ke kan. Tapi bila masuk kat tournament, dia tak perform dekat pendidikan, cikgu ada hak untuk halang dia daripada memasuki pertandingan. Dan kat wakil negeri memang kita akan check lah. Kalau bagi kat sekolah untuk wakil negeri, kalau diorang punya result pun tak okey, kita akan cari orang lain lah. Itu antara benda yang kita cuba untuk mekanisme untuk mengawal lah. Mengawal, kita nak balance antara gaming punya performance dengan juga pendidikan. Sebab pendidikan ni adalah sesuatu yang sangat-sangat penting. Di mana industri sport ni yang sedang berkembang pesat, dan banyak juga sijil-sijil yang akan dikeluarkan daripada segi kejuruteraan, daripada segi penginvolvement dalam e-sport itu sendiri. E-sport tahap 1 macam sebagai contoh daripada MSF. Bila ternyata tak ada pendidikan ni, diorang akan rugi. Sebab kita tahu lifespan sebagai seorang player ni sangat-sangatlah pendek. Tetapi bila dalam ada kejayaan dalam e-sport, dalam industri ni, contoh macam caster kan, boleh podcast, boleh buat macam ni kan, daripada segi buat acara kan, diorang akan kekal sebab it's industry. Tapi player ni 5-10 years maximum lah kan, and then where do you go afterwards kan. So itulah antara benda-benda yang kita cuba share, kita cuba kongsi dekat negeri Johor sendiri, dengan kita buat edu tour untuk campus dengan juga school edition, supaya pelajar-pelajar ni yang nak masuk dalam gaming industry ni tahu apa yang ada. Dan mungkin pada tahun ni kita punya fokus ni lebih kepada guru. Kita nak cuba try pula, sebab kita nampak ramai bila kita buat dekat sekolah-sekolah, guru-guru pun excited, diorang pun nak belajar lebih. So why not kita buat selection school yang satu sekolah, kita ajak sekolah-sekolah yang berdekatan, kita ajar cikgu-cikgu ni supaya diorang lebih faham dan lebih boleh mengajar.
boleh menyampaikan kepada pelajar-pelajar ni lah tentang apa industri e-sport ni sendiri. Dah banyak lah apa nama aktiviti dia buat, perancangan-perancangan dia buat untuk memajukan e-sport terutama di sekolah lah. Ya. Jadi maksudnya penerimaan tu rasanya dah baik lah. Alhamdulillah penerimaan sangat-sangat baik. Mulalah saya ingat lagi waktu 2021 ada parents cakap kan, anak saya ni main e-sport ni boleh ke mana kan. Dia asyik main game je waktu ni. Tu ada juga benda-benda yang kita share tips lah, macam contoh ramai player-player yang sekarang ni game lah dalam nak masuk e-sport ni, diorang main game, diorang akan main pukul apa? Pukul 12, pukul 10 kan, pukul 10 malam ke atas lah biasa kan, pukul 10 malam sampai 2-3 pagi, sampai kadang sampai pukul 4 kan. Itu adalah sebenarnya kesilapan yang paling besar. Okay. Sebab apa? Official tournament start pukul berapa? Siang kan. So macam mana dia conditionkan diri sendiri tu, kalau diorang biasa main malam kan, dengan siang. Tu dia condition punya part tu lah. Sebagai nak jadi atlet ni kan, dia sama je macam sukan-sukan lain. Dia ada disiplin dia dalam e-sport ni. Tapi diorang tak faham. Jadi biasalah main untuk leisure ni lain. Main untuk leisure lain, main untuk tournament tu lain. Banyak benda kalau kita nak sembang pasal dari segi jaga pemakanan, nutrition semua tu kan. Sebab tu antara benda-benda yang kita terapkan lah dekat player bila kat wakil negeri yang mana kita dah bawa sebelum-sebelum ni kan, kita macam mana kita jaga atlet kita. Kita bagi tahu diorang apa dan dari kita belajar, kita pun belajar sama-sama kan, daripada pakar-pakar yang kita rujuk, macam mana kita nak handle daripada segi pagi-pagi dia punya breakfast macam mana kan, tengah hari tak boleh heavy lunch kan, sebab kita ada game. Kalau nak ikutkan daripada tournament yang mana persatuan negeri, daripada pagi kan, pukul 8 pagi sampai pukul 8 malam, pukul 12 kan. So macam mana nak kawal disiplin diri tu kan, dengan stamina. Main game macam ni kena ada stamina ke? Kena. Ada. Menarik tu. Okey, jadi macam mana pula dengan Tuan KS kan? Okey, maksudnya dengan program-program yang dilaksanakan oleh persatuan ni, bagaimana pandangan Tuan sebagai macam penjenamaan dengan korporat semua tu, bagaimana Tuan membantu persatuan memastikan program-program dilaksanakan ni ada branding dia, ada dia punya nilai dia, kemudian dari segi yang wakil-wakil pun mempunyai image, personality yang menarik. Macam mana Tuan membantu persatuan? Okey, macam tugas saya, bila kita di peringkat negeri di persatuan merancang satu program, dekat situ antara tugas saya adalah untuk value program tu. Nilai dulu. Berapa value dia, sejauh mana pergi. Mana contohnya kalau kata kita nak buat di satu kawasan di IPT ataupun di sekolah, sejauh mana radius kita punya promotion, sejauh mana radius locality tahu program tu ada di situ. Daripada situ baru saya boleh buat, dan kita boleh jumpa yang pihak-pihak korporat lain untuk bekerjasama dengan kita. Bila kita bersama tu, biasalah bila korporat ni macam biasa, bila kita meminta sesuatu, diorang pun akan minta pulangan. Kan. ROI. Kira ROI lah kan. Kan. So apa pulangan yang kita nak bagi? Betul, daripada pengalaman saya sebelum ni dalam bidang korporat juga, so saya dah faham. So kalau kita meminta sesuatu tu, kita kena menjanjikan sesuatu. Dan tapi kita tak boleh menjanjikan bulan dan bintang. Biar orang kata logik. So far, sebab antara yang korporat, syarikat-syarikat besar yang pernah bekerjasama dengan kita, stay lagi bekerjasama. Sebab kita tak oversell. Kita tak menjanjikan bulan bintang. Kita kata apa pun sedari ke mana kemampuan kita, dan kita bekerjasama. Alhamdulillah, kerjasama kita orang masih berterusan, dan untuk siri-siri yang akan datang pun ada juga yang masih bertanya, syarikat-syarikat yang mereka yang bertanya. Ada lagi yang bertanya. Bukan yang minta. Dia bertanya. Ya, bertanya. Menarik tu. Sebab apa benda yang kita cuba nak jual ni sebenarnya adalah commercial value daripada segi kita punya program. Okey. Kita punya program. Itu kata nilai dia tu. Yes, dekat sekolah kan. Sebab sekarang ni kalau bila kita sembang pasal ekosistem kan,
ekosistem ni merangkumi semua lah, daripada segi player, daripada segi penganjur, caster, daripada segi semualah nak cerita kan. Even yang podcaster yang kita buat benda macam ni pun sekali kan adalah sebahagian daripada ekosistem. Dia menyampaikan maklumat kan, dia penyediakan player untuk tournament playing condition, semua ni kan. So macam bila kita buatkan program-program macam ni, kita tak lebihkan kepada tournament tau. Sebab tournament ni kalau ikutkan publisher yang dah ada sekarang, diorang memang dah buat tournament. Diorang ada league diorang sendiri, dah ada MPL kan. Dan Persatuan Negeri ataupun setiap negeri pun diorang cuba untuk prepare liga sendiri untuk diorang punya Sukma punya team. Sebab kalau Sukma tahun 2026 ya. Sukma pun ada e-sport. Sukma sendiri pun ada e-sport. Jadi development of the players tu sendiri kan. So macam mana kita nak kekal relevan. So mungkin sekarang dia orang ada player yang bagus. Let's say lah. Tapi dia orang dah 19. Kan let's say lah. Ataupun dah 20. And then bila tahun berikut yang 2026 tu, dia orang dah exceed the age limit untuk Sukma kan. Jadi dia orang nak buat orang cakap cari pelapis lah. Pelapis. Kan program tu itu untuk tournament. Kan tapi kita punya concern dekat Persatuan Negeri ni adalah penyediaan atlet tu. Sebab bila cakap pasal atlet ni, dia punya mindset tu is different from jadi player lah. Sebab bila jadi atlet ni, lagi-lagi untuk negeri, dia bawa nama negeri. Jadi satu yang paling penting attitude lah. Skill tak boleh match lah kan dengan attitude. Sebab dengan attitude ni kau boleh pergi mana-mana je with the right attitude kan. So tu yang cuba kita nak condition kan. Kita tak pernah nak kawal, tapi kita akan buat something yang kira macam kalau diorang boleh ikut, it's okay lah. Macam contoh kita untuk Hari Sukan Negara yang lepas kan, kita permainan e-football. Macam tu captain adalah saudara Raikal. And then dia pilih squad untuk HSN waktu tu untuk Negeri Johor. Dan saya berpuas hati sebab diorang semua disiplin. Call on time kan. Kita bawa, kita cakap okay, jangan pecah, semua stay satu tempat kan. Senang nak cari kan. Sebab diorang bila kita bawa ni adalah bawah tanggungan kita. Kita sediakan hotel, penginapan, diorang datang, kemudian keluar masuk semua dengan kita. Kereta apa yang diorang bawa tu simpan di bawah tanggungjawab Persatuan Negeri. Jadi diorang boleh ikut kan, diorang boleh ikut cara apa semua tu, kita pun layan diorang okey. Dan diorang pun disiplin. Sampaikan Min Mbappe lah. Min Mbappe masa tu wakil Johor untuk HSN. Sekarang dia juara dunia. Untuk e-football kan. Sama juga Johor tu dia sebenarnya salah seorang player import kita. Untuk HSN waktu tu lah. Tapi saya suka dia punya cara tu. Kalau tengokkan masa dia main untuk Asian Game, masa dia dapat tahu dia dapat untuk selection untuk Asia kan. Saya cakap bagus lah sebab dia daripada My EL. Apa tournament e-football? Terlalu banyak liga ni sebenarnya. Tapi dia daripada pertandingan tu, daripada segi ranking waktu tu kan. So dia main untuk Asia waktu tu kan. Saya tengok bagus gila dia main waktu tu. Dia tak ada kalah. Dia pun masa final tu dia jumpa dengan player Thailand. Dia dah kalahkan player Thailand tu 2 kali. Jadi player Thailand tu struggle lah untuk lower bracket. And then last player Thailand tu menang lah. Dia agak kecewa lah waktu tu lah. Tapi saya cakap dengan dia, ini adalah orang cakap tu peluang yang pertama kan. Akan ada lagi. So janji ada disiplin, janji attitude yang bagus, willing to accept defeat dan rise up daripada kekalahan. Dan Alhamdulillah dan X1 boleh champion. So antara macam kita pun ada kita punya player Johor untuk e-football, the youngest champion untuk e-football dalam sejarah MEL, Flus kan. Dia pun bagus juga dia punya attitude. Dia boleh dengar cakap lah. Dia boleh dengar cakap bila kita dia muda lagi, 16 waktu tu. Umur 16 waktu tu. Jadi kita guide dia dan kita pun jumpa dengan parents dia. Kita bagi tahu apa the potential apa yang ada kan, dan kita pun cakap dengan dia juga macam mana nak membagikan masa kan. Dia punya curriculum dia pun bagus juga. Macam mana dia bagikan dia punya gaming punya time, macam mana dia bagikan dia punya study dia punya time, macam mana waktu tu dengan berlangsungnya MEL dengan tuition dia lagi kan. Dia kena pergi merata Malaysia untuk main dia punya game lagi, tapi parents dia pun very supportive lah. Dan kita boleh nampak how supportive the parent is and macam mana dia boleh bawa kejayaan lah. Sebab tu macam dalam filem Solos yang terbaru tu pun dia pun cakap benda yang sama. Restu mak bapak tu adalah paling penting lah. Jadi
kat situlah macam mana kita tackle dalam e-sport ni nak bagi restu kepada anak-anak, bagi parents bagi restu ni, kita kena fahamkan dulu parents, guru-guru kan tentang apa tu e-sport kan. Macam mana kita nak kawal diorang punya kegairahan ni kan yang waktu ada sekarang ni kan. Kalau diorang betul-betul nak duduk nak jadi sebagai player profesional, bukan setakat player lah, seseorang yang profesional dalam e-sport. Bila seseorang yang profesional ni, dia termasuklah player, caster, individual yang dalam e-sport ni kan. Sebab dia kena ada disiplin. Kalau setakat awal-awal aja hangat-hangat tai ayam, and then afterwards susah sikit je tak boleh kan. So better not join. Manja. Sebab e-sport ni it's an industry, and then it's not an easy one lah. So nampak je macam senang, tapi benda dia kalau nak buat betul-betul yang dalam tu, disiplin is got to be high lah. Faham. Macam ni lah kata dari segi ni apa tu? Dari segi macam KSN pasal sponsor kan. Okay, sponsor pun tadi lah. Satu dah buat macam-macam nak buat. Okay, nak didik macam. Tapi sponsorship tu macam mana? Tuan KS pastikan benda tu mudah dapat, ataupun sebenarnya mesti mencabar. Mudah dapat. Mudah dapat tu. Jumpa umat tu. Statement mudah dapat tu akan menyebabkan bukan setakat persatuan e-sport negeri lain, ataupun mungkin persatuan sukan lain pun akan rebut saya. Kalau saya mudah. Okay. Sebenarnya tak mudah. Tak mudah. Cumanya kita bila kita dalam industri, kita kena tahu kekuatan kita. Apa kekuatan kita? Okay, untuk kita bercakap, kita lebih fokus pada e-sport. E-sport ni sukan digital, dan kita tahu bila sukan digital, tontonan dia fokusnya lebih kepada teenagers, golongan muda. Oleh itu macam saya, bila kita merancang satu program, saya dah ada dalam fikiran saya, okey, kita program macam ni. Individu korporat mana yang kita akan pergi minta sponsor? Dah buat research dulu ke? Kita research dulu. Okey, apa kan contohnya benda ni ini macam sedikit funny lah kalau orang dengar kan. Kalau kita buat kejohanan e-sport kan, sedangkan program e-sport, dan di Johor kita meletakkan satu etika. Kalau pergi pertandingan ataupun program e-sport dilarang pakai selipar, takkan saya nak pergi minta sponsor dekat syarikat yang keluar selipar masjid, yang keluar selipar surau tu kan. Tapi kita dapat kan kat situ kan. Kan itu kita kena dengan program kita. Yalah. Kan kena dengan program kita. Dan satu lagi, kita kena tahu okey, apa target. Maknanya kita kena study juga kepada kan. Bukannya kita buat surat kita bagi semua orang. Ya, okey. Bagi semua orang kan. Kita bagi ini syarikat, syarikat ni besar, kita bagi. Kan. So bila kat situ kita bagilah makan yang menerima kita punya tawaran, ya, saya lebih gunakan istilah tawaran, menawarkan sesuatu syarikat ataupun individu sebagai penaja untuk program kami kan. Kita kena spesifik. Kita kena tahu kenapa kita pilih dia, sebab apa. Daripada situ kita boleh tackle dia. Apa yang kita nak return back, apa yang kita nak, orang kata ROI-nya apa. Bukan sebab syarikat tu besar. Bukan syarikat tu besar. Kalau syarikat tu besar, dia contohnya sekarang ni ada satu syarikat yang tengah TikTok. Memang di TikTok kan, promotion dia setkan kapan. Takkan kita nak minta sponsor kapan untuk sukan e-sport. Kan? Dia tak kena, tak relevan kan. So dari situ kita punya program sendiri pun kita kena aware kita punya audience kita. Betul, kita punya sebagai contoh lah, panel yang kita jemput sendiri pun memain peranan. Okay, sebab kita dalam proposal kita akan bagi tahu kita akan buat program apa, siapa yang kita jemput kan. Detail kita akan berkongsi dengan yang kita tawarkan. So kita kena tahu ni ada masalah ke, tengah ke, ada mengeluarkan statement-statement yang menunjukkan controversial lah, racist ke, ataupun terlampau kenegaraan ke. Sebab macam saya, untuk negeri Johor, kami ada penaja yang daripada di luar negeri Johor. Di luar pada Malaysia pun kita ada.
kita ada penaja, kita kena ambil kira semua benda tu dari semua aspek. Kalau dah sebut pelajar daripada negara tu, okay, kita pergi kepada topik kita hari ni, dari komuniti ke pentas dunia. Okay. Macam mana satuan e-sport Johor ni kan, akan tadi kata dah ada satu player e-football wakil dunia kan. So bagaimana persatuan buat program atau perancangan memastikan pemain ni, bagi yang berminat jadi atlet ni kan, ataupun player ni, boleh daripada bawah ni pergi ke luar negara. Adakah melalui kerjasama daripada luar ke, ataupun ada tips ataupun kaedah yang dilaksanakan? Okay, mula sekali tu pasal yang tadi atlet itu dia bukanlah di bawah kelolaan kita. Jadi kita tak boleh nak ambil kredit sebagai kejayaan apa yang sekarang. Jadi dia cuma waktu tu berpeluang mewakili negeri, dan kita lihat sendiri dia punya orang cakap attitude dan juga dia punya cara gaming dia punya fokus itu yang membuatkan dia boleh jadi champ sekarang lah. Jadi bila kita sembang sekarang ni antara apa yang kita buat bukan sekadar kepada atlet. Bila kita cakap pasal daripada komuniti ke pentas dunia. Okay, kita pun boleh cerita pasal kita punya caster Riz Piu Piu. Okay, saya daripada komuniti, daripada SECC. Dia build up dia punya portfolio dengan tournament-tournament kecil. Kemudian kita bagi dia peluang untuk jadi caster kepada MEL Johor. Dan daripada situ pula dia pergi kepada MPL dan juga tournament-tournament antarabangsa. Jadi pun ke pentas dunia. Jadi tak semestinya sebagai seorang atlet. So bila kita cakap tadi pasal ekosistem tu, dan cakap kita ni membina satu ekosistem yang holistik. Jadi kita tak sekadar fokus kepada atlet sajalah. Sebab apa yang kita nak fokuskan ni sebenarnya, ekosistem tu dia membantu kepada industri. Dan industri ni, bila kita sebut banyak kali pasal industri ni, it's basically they are the one that actually generate income, generate money. Dan diorang juga yang membantu juga, saling membantulah persatuan daripada segi kita create the ecosystem, they make money out of it, and then they help us daripada sponsorship lah. Benda-benda macam tu. Dan macam contoh hari tu kita buat bila Riz dah kira sukses pada waktu tu, kita pun jemput dia untuk talent generation. Dengan time tu dekat College Islam Sultan Ibrahim dekat Johor Bahru. Kita buat kelas caster tu dengan student-student lah. Dan agak menarik juga yang tak ada apa-apa background waktu tu, tapi diorang berminat dan kita nampak adalah talent budak-budak ni. Sebab kat QC sendiri pun diorang punya e-sport punya club. Dia memang tersusun lah antara IPT yang pada saya yang sangat-sangat tersusun lah diorang punya organisasi lah. Diorang pun ada untuk talent caster punya search everything semua tu kan. Jadi daripada situ pun ni ongoing project. Riz pun ada ongoing project. Dia nak buat caster punya program macam apa yang kita buat juga. So nak cari talent-talent baru. Jadi kita lebih mengalu-alukan lah program-program macam tu. Daripada program yang kita buat, orang lain terinspirasi dan buat benda yang boleh membantu the whole community as a whole lah. Bukan sekadar untuk satu negeri saja. Sebab kita punya aim, kalau boleh kita start something dekat Johor yang tempat lain tak buat, dan kemudian tempat lain pun nak buat juga, kita boleh bantu benda macam tu kan. Kita buat some program yang dia lebih fokus pada the whole community lah. Mula memang fokus dia memang e-sport dekat Johor, the community and the ecosystem dekat Johor. Bila kita ada well versed punya ekosistem dan kita nampak benda ni boleh pergi ke kebangsaan, but why not? Macam istilah ni lah, bola luaskan kuasamu. Okay. Sebab itu pun kita orang sebenarnya terinspirasi lah daripada Tunku sendiri. Macam mana Tunku buat kelab bola sepak tu, macam dia organize kan. Kita pun study dan cuba ikut lah, walaupun dengan dana yang kurang, tapi kita terinspirasi dengan macam mana dia boleh buat kan. Jadi sebagai rakyat negeri Johor, bangsa Johor sendiri, bila kita tengok seorang pemimpin yang begitu dedicated dengan pembangunan sukan tu sendiri, jadi kita pun terinspirasi. Jadi kita nak cuba buat benda yang sama.
Betul kata macam ni lah tu KS tadi menjaga-jaga atlet kan. So macam nak pergi ke pentas dunia ni mesti ada di set disiplin ataupun set sikap yang perlu, attitude yang perlu ada seorang atlet ataupun player tu. Biasanya apa yang ditekankan oleh tu KS? Down to earth. Okay. Kalau bahasa Melayunya ikut resam padi lah. Makin berisi makin tunduk. Sebab kalau bagi saya bila kita down to earth ni, orang akan nampak nilai dia lagi tinggi. Ada commercial value lah. Commercial value dia. Bagi daripada saya pengalaman korporat, yang jenis down to earth ni lah orang industri lagi suka. Mana boleh senang bawa bincang. Mana bila down to earth ni dia humble, dan orang humble ni automatically dia ada disiplin yang bagus. Kan, berjanji pukul 10 pagi, pukul 10 pagi dah ada. Bukan je janji pukul 10 pagi, 3 petang pun sampai. Ya, benda-benda macam tu. Benda-benda macam tu kita, bagi saya penting. Back to basic lah ni. Ya, back to basic. Kan. Saya selalu pesan kalau bila kita ada program, kita bawa player apa ni, team semua. So far alhamdulillah diorang bekerjasama dengan baik. Dan rasanya kebanyakan yang tournament ataupun program yang kita mau pergi, tak sikit ataupun banyak, tak banyak mana pun, selalunya kita ada juga orang kata manis-manis daripada beberapa syarikat untuk menaja sebagai tanda. Macam betul, senang betul lah. Tenang tu. Dia tu hasil usaha keras tu. Orang tak nampak belakang back end kan. The proposal, the selling point, apa yang kita nak bawa, it's not an easy thing sebenarnya. Sebab kalau easy, saya rasa semua pun dah senang, tak susah. Sebab kita macam kita di Persatuan Negeri bekerja dengan constraint punya bajet kan. Constraint, bila kita cakap pasal constraint punya bajet ni, bila dia datangnya ada certain company yang nak sponsor tu, alhamdulillah. And then bila tak ada tu, tapi kita nak run program tu, alhamdulillah juga ada grant-grant daripada kerajaan kan. Tu sangat-sangat juga membantu. But most of the time ni amongst us lah, community yang kita backup our own money kan, just for the for the sake of the community lah. Dia for me bila cakap kenapa pakai perbelanjaan sendiri kan, itu pada saya adalah investment. Dia punya return tu sometimes dia tak semestinya pada dalam RM1 juga. Tu in the long run kan, kita buat something buat masa sekarang ni yang tak ada orang buat kan, tapi kita fokus kat situ sebab kita nampak benda tu lebih penting kan. Sebab semua orang lain dah buat pasal tournament ni kan, tapi yang nak orang cakap share dekat player ni, macam mana dia punya disiplin sebagai seorang player kan, apa yang membezakan dia dengan pro player kan. Tu siapa yang nak buat kerja-kerja macam tu. So kita nampak bilanya kita ada a set of professional players with the professional mindset kan, InsyaAllah boleh maju. Tapi bila yang jenis acah-acah pro ni yang acah-acah pro ni masalah dengan main pertandingan. Saya dah menang banyak-banyak tournament kan, saya lebih tahu. Sometimes pun bilanya kita buat selection untuk negeri kan, ada attitude punya problem, cakap ini kalau kita buat kebangsaan sekarang ni, diorang dah memberi masalah kepada negeri, dan bila kita bawa negeri wakil kan, nanti kan bawa masalah kepada kebangsaan kan. So nama negeri tu pula yang terpalit. Jadi kita memang menitik beratkan hal tu lah. Ayat mudahnya kita orang lebih berpegang kepada butterfly effect. So terang sikit. Butterfly effect ni benda yang sedikit yang kita tak alang, dia boleh menjadi merebak. Dan benda yang baik kita buat pun kan, sebagai contoh macam sekarang, macam kita tengok perkembangan e-sport ni lah. Persatuan Negeri bekerjasama dengan Nadi contohnya. Kan? Kita saling membantu kedua-dua belah pihak kan, saling membantu. Mungkin kita tak nampak benda macam ini kerjasama biasa saja. Tapi sebenarnya kita mungkin dari Persatuan e-sport negeri ataupun macam contohnya di Johor, kami dah ada pengalaman. Dan pihak Nadi mungkin baru. Tapi kita bila berkongsi bersama-sama kan, benda e-sport tu lagi meriah. Dan benda tu boleh berpanjangan. Itu butterfly effect dia tu. Kan, benda tu dia akan jadi bigger. Sebab tu bila kita orang punya program di Johor kan, orang cakap macam kenapa Johor punya program ni dia buat
And then bila negeri lain buat, kami akan turun. Kami akan support. Sebab apa? Kita tengok balik persatuan-persatuan negeri akhirnya bernaung di bawah MASF. Betul. Kan? Kejayaan MASF terus kepada yang teratas, kepada kementerian apa semua, kan? Resultnya akan disatukan MASF yang bawa ke atas. Mana dia kejayaan di negeri-negeri ini membantu MASF dan kejayaan MASF membantu negeri-negeri. So jangan bertindih. Work as a teamwork. Kan? Tapi kalau saya punya istilah, saya biasa guna yang kaedah tu bukan flag. Saya biasa guna istilah connecting the dot. Maksudnya setiapnya ada lagi kan. So connecting the dot tu. Kita tahu macam dia ada dot dia. Yeah. Ada perempuan dia. Macam persatuan negeri, kita connecting dia. Cuma kita tadi kata pasal apa nama dah diri kan. So adakah persatuan ni ada buat macam camp kena pasal dia punya tak ada. Dia bukan macam tu. Benda ni okay. Apa benda yang bagus dia, macam tahun lepas tu pun kita dah start dengan apa e-sport tahap 1 lah. So benda yang official waktu tu di Putrajaya. So kita pun hantar lebih kurang dalam 20 orang. 20 orang untuk start e-sport tahap 1 lah. Di mana e-sport tahap 1 ni, sijil e-sport tahap 1 ni adalah penting kepada orang-orang yang nak menceburkan diri dalam industri e-sport ni sendiri. Sebab dia adalah pengenalan lah yang lengkap untuk macam mana nak join venture dalam industri sport ni sendiri. Dia ada tentang pemegang taruh kan, and then tips-tips, peranan-peranan yang dimainkan oleh coach, oleh manager, oleh player kan. Sometimes coach, manager, coach slash player kan. So peranan tu kan macam mana kita dia punya penerangan tu lah, dia punya set tu, tanggungjawab peranan masing-masing tu apa. Sometimes nak buat team ni senang, tapi nak kekalkan tim tu itu bukan benda yang mudah lah. Jadi tu kata untuk memastikan betul nak pastikan atlet-atlet dan wakil negeri Johor kan mempunyai kata down to earth tu, punya sikap yang baik tu bukan mudah sebab masing-masing mempunyai perangai, terutama orang muda-muda ni kan. So bagaimana memastikan mereka tu betul-betul mempunyai kriteria yang diinginkan ataupun betul selection dah pilih awal. Tak. Dia macam contoh, kita ada juga champion yang kita tak bawa kepada kebangsaan. Ada masalah sedikit daripada segi attitude lah waktu tu. Dan kita dah cuba berkompromi, kita dah cuba sedaya upaya untuk berbincang, dan kemudian masih lagi dengan sikap yang sedemikian. Jadi kita ambil keputusan, kita ambil tim yang nombor 2 lah. Dan jika waktu tu di tim nombor 2 pun ada masalah yang sama, tak boleh nak bagi tim nombor 2 tu waktu tu memang efisien. Bila kita cakap kalau tak dapat berikan maklumat yang kita nak, sebab itu adalah maklumat yang diminta oleh kebangsaan dalam masa sekian-sekian, kita akan pilih nombor 3 kan. Kita punya waktu tu simple, kita nak exposure sebab ni adalah pertandingan lebih kepada kaum B kan. Jadi kita tak lihat kepada achievement, kita lihat kepada exposure. Jadi kalau macam player tu team tu lah sini adalah attitude yang bagus, jadi kita boleh bagikan lebih fokus lah kepada team tu, untuk diorang build up. Kita boleh hantar diorang kepada professional punya team sebagai sparring kan, untuk belajar lebih lagi macam mana nak letakkan disiplin, macam mana dari segi taktikal apa semua tu kan. Kita boleh spend lebih banyak masa lah dengan diorang sebab kita lebihkan kepada long run instead of short term punya sukses. Sebab kita buat ni daripada 2021 dan hasil dia alhamdulillah 2024. Waktu 2024 tu kita ada champion MEL untuk e-football. Kita KBS My Ladies naib juara, and then Hari Sukan Negara, JJE sendiri pun ada nombor 2 dengan nombor 5. Dia tu hasil dia baru nampak ada placement. Macam awal-awal tu memang tak ada dalam top 8 ataupun top 10 pun. Sebab kita nak try develop, kita nak cari the right player kan, dengan the right mindset. And then kita guide ke mana nak pergi selepas tu. Right. Dari segi program-program dah banyak lah buat. Tetapi saya rasa antara cabaran-cabaran besar masih lagi untuk mengubah mindset, masih lagi berlaku lah kan, terutama daripada parents sendiri kan. Cikgu-cikgu mungkin dah ada terbuka minda, tapi dari segi parent memang masih menganggap negatif dari segi e-sport ni. Mungkin dalam berjaya tu ada, tetapi tak ramai. And then ekosistem pula, kata ekosistem kan, tak juga, tak semua yang pernah nampak
ekosistem tu dia nampak game tu je. Tapi ekosistem tu orang tak nampak lagi. Macam sebab tak ada yang betul-betul make it jelas. Maksudnya ke mana pergi. Walaupun kita sedar bahawa macam sport ni kadang kata bukan tabir lah. Macam tuan KS ni. Bukan tabir. Tapi ada kejaya dia. Dia bukan player tapi bukan tabir. Lepas tu boleh jadi designer. Ada pada tak nampak lagi bahawa e-sport ni sebenarnya ada peluang kejaya dia, ada peluang pendidikan dia. Jadi apa nasihat-nasihat yang mungkin boleh Tuan Fadil bagi untuk kita, bukan Tuan KS sekali? Okay, nasihat saya lah, macam mana yang kita nak tahu pasal e-sport ni, macam tu orang cakap, boleh ataupun tak boleh, kita nak menyokong anak-anak kita. Kan, kita lihat kepada, first kali kita kena tahu. Dan kita pun kita sendiri sebelum nak membenarkan anak ni, kita sendiri kena faham lah. Kan e-sport tu macam mana. Kan dia punya lifespan sebagai player tu kan berapa lama. Kan it's 5 to 10 years only. But afterwards, apa yang kita boleh buat. Kan. Sebab itulah dekat Malaysia ni bermula dengan 13, sekarang dah lebih 20 lebih institusi pengajian tinggi yang menawarkan kursus-kursus diploma, ijazah dalam e-sport itu sendiri. Kan. Jadi benda-benda tu sebenarnya sangat-sangat membantu. Sebab bila dia ada kursus dalam diploma dengan juga ijazah, even TVET sendiri yang menteri dah umumkan, yang dalam MASF tengah usahakan untuk kerjasama dengan Mimota. Ini untuk program TVET. Benda-benda tu membantu di masa hadapan. Bilanya dah lepas habis kerjaya mungkin sebagai player, kan apa yang kita nak buat selepas tu? Nak jadi analyst, nak jadi team coach, nak jadi manager, kan? Sebab dalam kursus-kursus yang ditawarkan oleh IPTA ni, dia bukanlah sekadar untuk gaming saja. Dia kebanyakan kursus ni memang standard. Dia adalah holistik. Dia belajar pasal accounting, dia pasal business, dia pasal belajar pasal management, it's everything. Jadi kalau pergi ke kursus-kursus yang macam tu, ambil diploma, ambil degree, kan walaupun dah habis, tak dapat masuk dalam industri gaming, sijil tu masih boleh dilakukan berkesan untuk industri-industri lain. Sebab dia belajar juga pasal benda-benda lain selain daripada e-sport saja. E-sport is the main core, kan, tapi sekarang ni punya pendidikan is a holistic punya pendidikan. Seorang student tu dia kena tahu overall. Jadi lebihkan pada saya, nasihat saya pada parents-parents, kalau betul anak ni nak duduk dalam e-sport, kan, bagi dia orang guideline. Ke mana nak pergi. Jadi itulah antara sebahagian daripada tanggungjawab juga daripada Persatuan Negeri dan juga Persatuan Kebangsaan adalah untuk menyampaikan awareness kepada semua orang lah, tak semasuk just bukan untuk parents sajalah, tentang the good side and the bad side of e-sport. Jadi kena tahu, sebab kita tak boleh just blindly sebab benda ni tengah minat, kan, and afterwards kita nak kena fikirkan bukan 5 years, 10 years from now, kan. Cuma ni budak-budak sekarang right now, e-sport is coming up. E-sport ni memang orang cakap tengah booming. It's also already an industry. Tapi macam mana yang kita nak duduk dalam e-sport tu sendiri. Kalau kita boleh nampak sekarang ni pun, kalau dekat dalam job street ke ataupun agensi pekerjaan ke, dekat LinkedIn sendiri ke, benda yang ada sekarang yang tak ada 5 years ago. Jawatan-jawatan dalam company e-sport. Munton sendiri keluarkan, Todak sendiri keluarkan, kan, Tencent sendiri dekat Malaysia ada office, ada pekerjaan tu memang ada. Tapi how you sustain industri ni, bacaan dia in terms of 5 years, 10 years, kan, 20 years from now, kan, masih boleh sustain ataupun dia sekadar ada sekarang saja. Tuan KS pula. Okay, bagi saya pula untuk dunia e-sport ni lah, okay, sebab saya untuk jawatan saya selaku perunding, consultant lah lebih kurang. Antara benda yang tugas saya untuk ni, saya kena tahu skill macam mana untuk bercakap dengan budak yang umur 13 tahun. Macam mana untuk bercakap dengan budak umur 21 tahun. Okay. Sebab sekarang ni 21 tu dah dewasa, tapi kalau dia di college, dia ada keanak-anakan dia tu lagi. Budak tu ada lagi. So macam mana kita nak tackle? Dan macam mana kita nak bercakap dengan parent? Okay, generasi parent yang muda, kata yang muda, okay. Kadang-kadang yang umur dah 40 lebih, 50 lebih, still ada anak yang sekolah menengah yang suka main game.
macam mana kita nak fahamkan skill untuk bercakap dengan setiap level ni, usia ni perlu bagi saya. Dia tak sama macam kita baca tag yang okay. Kita kena ada approach yang lebih kepada personal, dekat macam mana kita nak faham kan. Macam saya selalunya kalau dengan Cik Faris ni pun, kalau kita orang pergi ke sekolah, kita akan tengok dulu average parent yang datang umur usia berapa kan. Kadang kita bekerjasama dengan pihak sekolah, kita tanya yang datang ni pelajar parent ni daripada background macam mana. So tak payah. Kadang-kadang antara kesilapan yang saya tengok dalam dunia e-sport ataupun mana-mana dunia bidang-bidang yang orang kata corporate ni, terlampau sangat guna bahasa-bahasa tinggi. Jargon-jargon tinggi guna-guna bahasa-bahasa mampan apa. Yes, dengar macam bila tag macam wow. Tapi diorang tak faham. Kan? Tak guna tag yang hebat, tapi yang mendengar tak faham apa yang nak disampaikan. Tapi apa-apa saya cuma boleh cakap untuk nasihat saya yang macam tu cakap, apa nasihat untuk yang baru nak join kan, terlibat dengan e-sport ni apa semua, dekatkan diri dengan Persatuan Negeri. Tak kisahlah kan, kalau macam saya bercakap dengan pihak negeri Johor, memang kita ada website kita sekarang ni kita memang ada platform kan. Boleh je ke www.jrtea.org dan register kat situ sebagai member. Yang ini terbuka, tak semestinya pelajar, parent pun boleh. Parent pun boleh jadi member, jadi ahli. Daripada situ kita dah ada maklumat, so kita dah tahu yang mana yang berminat, kita akan buat bahan bila kita ada program. Sebab program kita menyeluruh, bukan sekadar untuk player, tapi termasuk juga untuk parent sendiri. Sebab di Johor ada yang parent yang menguruskan kelab-kelab kecil. Betul. Ada. Ada. Parent yang jadi macam owner. Owner. Jadi owner kelab. Anak dia nak bermain e-sport kan. Parent dia yang jadi manager, parent dia jadi. So kita akan bantu. Mungkin kita tak boleh menjanjikan dari segi kewangan, tapi kita bantu macam mana untuk bagi laluan. Macam mana nak buat pendedahan. Macam mana dari segi kita nak bantu kita menasihat untuk macam contoh soal kontrak player. Macam mana yang macam Cik Farid cakap di awal tadi, tempoh masa. Tak ramai orang yang tahu berapa lama mata ni boleh menghadap PC, menghadap telefon untuk bermain e-sport. Macam mana untuk rehatkan diri, macam mana postur untuk duduk cara yang betul. Itu yang kita sebab macam mungkin persatuan lain ataupun negeri lain dia mungkin tertutup kepada player. Tapi kalau di Johor, kami punya website tu mungkin nanti pihak Nadi boleh berkongsi, kami akan bagi QR code apa semua, senang nak scan kan. Boleh join kan. Kita akan sebar, kongsikan maklumat apa saja yang kita ada. Satu lagi saya nak tambah lah. Okay, saya lupa nak cakap pasal program-program yang kita dah buat tu, yang saya sangat berterima kasih lah dari segi pihak Nadi yang sekarang ni pun dah buatkan pertandingan siri 2 season 2 untuk MLDB ya. And then kemudian mungkin akan ada penambahan-penambahan game yang lain kan. So daripada saya nampak outreach itu bagus lah. Dan program-program yang Nadi buat ni, memang kalau daripada orang biasa, saya akan cakap dia akan anggap ini adalah salah satu lagi pertandingan yang diwujudkan. Tapi saya lihat apa yang Nadi cuba buat adalah sesuatu program yang sangat-sangat bagus, di mana ada kelas-kelas penerangan kan, sebagai macam mana nak menambahbaikkan diri kan, ada kesihatan sendiri. Jadi benda tu sangat-sangat bagus lah, sebab itu adalah fokus utama. Lifelong learning. Lifelong learning. Itu adalah sangat-sangat bagus. Usaha yang sangat-sangat bagus daripada pihak Nadi. Dan kita di Persatuan Negeri Johor pun berkongsi orang cakap entusias yang samalah. Sebab kita nak mendidik, kita nak lebih kepada pendedahan. Sebab kita nak orang cakap bekalkan orang ni dengan ilmu yang cukup, supaya diorang bila terjun dalam industri ni, diorang tak tiba-tiba jadi culture shock lah. Sebab benda nampak macam senang kan, sebagai main game saja, tapi banyak benda yang dalam ni, sebab it's a professional career. It's a professional career.
Terima kasih Tuan Faril dan Tuan KS kerana banyak berkongsi hari ini, terutama berkenaan dengan bangunan di Johor. Alright, tuan-tuan semua, saudara. Hidup ini kita boleh ibaratkan macam sekolah. Di sekolah kita ada exam kan. Jadi kehidupan kita pun kadang-kadang kita sentiasa diuji dari masa ke semasa. Bagaimana kita berhadapan dengan masalah itulah yang paling penting berbanding dengan bagaimana kita bereaksi. Contohnya, kalau dia macam exam di sekolah, jawapan kita mestilah betul dengan soalan. Itu juga dengan kehidupan kita. Apabila kita berhadapan dengan masalah, bagaimana kita menyelesaikan masalah itu? Sikap kita. Jadi, teruskan menambah ilmu, teruskan bersabar dengan apa juga cabaran-cabaran yang hadapi, dan juga jumpa lagi di episod akan datang. Assalamualaikum, salam sejahtera.